Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Iman Caroline binti Ahmad Syafri, wartawan daripada TVPSS SK Bandar Tasik Puteri akan membawa anda meninjau kejohanan merentas desa peringkat daerah Gombak. Suasana di sini sangat meriah dengan kehadiran para peserta daripada pelbagai sekolah. Jumlah penyertaan ialah seramai 1,360 orang murid daripada 118 buah sekolah dalam daerah Gombak. Mari sama-sama kita saksikan. Meriah, bersemangat dan penuh daya juang yang tinggi. Begitulah gambaran suasana di kejohanan merentas desa ini. Objektif kejohanan diadakan ialah: pertama, meningkatkan kecergasan fizikal demi menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan murid-murid. Kedua, mengeratkan nilai kesukanan seperti disiplin, semangat juang dan kerjasama. Ketiga, mencungkil bakat pelajar dalam acara merentas desa ke peringkat yang lebih tinggi. Kenapa? Jatuh. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apakah harapan Datuk terhadap pasukan merentas desa daerah Gombak? Pastinya harapan saya pasukan merentas desa daerah Gombak ini akan mengungguli pertandingan merentas desa peringkat negeri Selangor. Kerana kita nak Gombak mencapai kejayaan yang cemerlang dan kita mahu Gombak menjadi peneraju kepada kejayaan-kejayaan sukan di seluruh negeri Selangor. Saya mempunyai harapan yang tinggi untuk pasukan merentas desa daerah Gombak. Bagaimana Datuk melihat sukan seperti ini dapat membentuk generasi muda yang sihat dan berdisiplin? Sukan adalah satu aktiviti atau satu medium sebenarnya yang boleh digunakan, yang boleh diterap untuk meningkatkan
iltizam, disiplin, daya maju anak-anak muda. Dan ia juga boleh mengekang keterlibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti yang kurang sihat. Tetapi sukan yang paling utama bagi saya ialah dia adalah satu medium yang dapat membentuk disiplin pelajar. Sebab untuk kita menjadi ahli sukan yang berjaya dan mahir dan mencapai mutu yang tinggi dalam bidang tersebut, dia memerlukan kita mempunyai disiplin yang tinggi. Misalnya merentas desa ni, kita tak boleh datang hari ini terus nak lari merentas desa. Kita mesti berlatih untuk satu tempoh. Dan untuk mengekalkan kejayaan itu dan melakar kejayaan lain, contohnya kalau kita nak melakar kejayaan di peringkat negeri Selangor, kita juga kena berlatih. Latihan ini kalau kita terapkan dalam segala bentuk amalan kehidupan kita, maksudnya komitmen dan iltizam kita, untuk apa juga perkara yang kita nak buat, kita tahu kita mesti ada plan kejayaan kita, kita mesti mempunyai satu sistem latihan dan disiplin yang tinggi, maka kita bukan sahaja akan berjaya dalam bidang sukan, kita akan berjaya dalam apa juga bidang yang kita ceburi. Kalau kita boleh mendisiplinkan latihan kita dan mendisiplinkan, menjadikan sukan itu sebagai ataupun amalan apa juga yang kita nak berjaya, kita jadikan dia sebagai sebahagian daripada kita punya plan kehidupan. Jadi sebab itu bagi saya sukan ini mesti diambil serius. Diambil serius oleh pihak sekolah, oleh majlis daerah, bahkan di peringkat kepimpinan negara yang tertinggi. Semua negara-negara yang maju, dia berjaya melahirkan atlet-atlet yang gemilang. Itu kita tidak boleh nafikan. Jadi kalau kita nak menjadi sebuah negara yang berjaya, maju, pencapaian tinggi, kita juga mesti bermula menerapkan nilai-nilai yang baik ini melalui aktiviti sukan. Sebab sukan ada daya penarik untuk bawa anak muda, maka kita akan menghasilkan anak muda yang berkualiti, yang boleh mewarisi kepimpinan negara ini suatu hari nanti. Sama-sama. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kesusilaan. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya pada pagi ini kami menadah tangan dengan penuh kehambaan, menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat-Mu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di dalam kejohanan merentas desa peringkat daerah Gombak tahun 2025. Yang berbahagia Dato' Asnan Ridwa Marikan bin Habib Marika, Pegawai Penyelaras Dewan Undangan Negeri N13 Puang,
kebanggaan saya pada kejayaan SK Bandar Tasik Puteri ini, maka saya memberi sumbangan peribadi sebanyak RM2,000 untuk program hari ini. Tetapi saya telah berbincang dengan keluarga besar dan juga Encik Sulaiman tadi. Saya akan menggunakan peruntukan kecil yang boleh diluluskan oleh pejabat saya untuk kita buat tahap kedua Astaka ini. Untuk menjadi Astaka 2 tingkat sebenarnya. 2 tahap. Jadi insyaAllah bolehlah dikemukakan plan pembangunan ataupun cadangan pembangunan ini ke pejabat penyelaras Tun Puang untuk kami proses insyaAllah. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Penutup Kejohanan Merentas Desa Peringkat Daerah MSSD Gombak tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kategori individu lelaki bawah 12 tahun, Muhammad Irfan bin Muhammad Dorfidaus dari SK Bandar Tasik Puteri. Tempat ke-14, Muhammad Adam Harif bin Amir Asuki Alamanata dari SK Sadlo. Tempat ke-10, Muhammad Al-Fakir bin Muhammad Afif dan Muhammad Nur dari SK Bandar Tasik Puteri. Tempat ke-7, Khalid Al-Fakir Azrina dari SK Muhammad Kafi Daya bin Muhammad Hadir dari SK Taman Samudra. Dari SK Gombak Setia. Tempat 19, Mu'ainah Maria bin Muhammad Hafizul dari SK Sungai Kuban. Tempat 18, Pak Zaidi dari SK Taman Tasik Puteri. Tempat 11, Naomi Chinuri dari SKKC Kota Emo. Tempat 10, Nur Bashira bin Khairul Nizam dari Sri Sri Al-Huda. Tempat keempat, Nodia Hana binti Muhammad Hafizul dari SK Taman Esai. Tempat ketiga, Marisa binti Muhammad dari SKKC Puang. Tempat kedua, Putri Esha Chandra binti Syaril Reza dari SK Bandar Tasik Puteri. Dan tempat pertama, Putri Aini Satanaga binti Syaril Reza dari SK Bandar Tasik. Tahniah di atas kejayaan saudari. Apakah perasaan saudari selepas menjadi Johan dalam kejohanan merentas desa ini? Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan syukur kepada Allah. Dan keduanya saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Amin dan Coach Kamal. Ketiganya saya mengucapkan kepada ibu bapa saya kerana sentiasa sokong saya dan beri kejayaan yang baik kepada saya. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada adik saya dan ibu bapa saya. Terima kasih saudari. Tanya di atas kejayaan saudara. Apakah perasaan saudara apabila menjadi Johan dalam kejohanan merentas desa ini? Alhamdulillah, saya berasa sangat bangga dengan keputusan yang saya dah dapat. Alhamdulillah, sebab saya dah training pun start daripada 2 tahun lepas. Dulu saya pernah injet dan saya pernah lah give up sekejap. Lepas tu saya pernah rasa nak naik balik dan alhamdulillah sekarang saya dapat
jual kat dalam Muntahdesa ni. Alhamdulillah. Terima kasih saudara. Sama-sama. pasukan bawah 12 tahun. Tempat pertama dimenangi oleh SK Banda Tasik Puteri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah rahsia kejayaan berganda SK Banda Tasik Puteri pada hari ini? Okey, rahsia kejayaan terbesar SK Banda Tasik Puteri ini adalah penglibatan semualah yang terdiri daripada rakan-rakan guru, penglibatan daripada ibu bapa dan juga jurulatih-jurulatih luar. Okey, dan kami dari tim atlet Muntahdesa SKBTP dah buat perancangan yang lebih awal, hampir setahun. Okey, perancangan untuk kita dapatkan piala ni. Okey, kita dah mula dengan memasuki kejohanan-kejohanan terbuka, fun run,
dan kita laksanakan latihan secara konsisten, dan terakhir kita buat latihan sebulan dalam bulan Ramadan, dan saya rasa ini adalah hasil yang kita dapat, hasil penat lelah murid-murid dan juga guru-guru. Dan ini bukanlah kejayaan seorang tetapi kejayaan melibatkan semua. Kalau tanpa komitmen semua orang, kita takkan dapat kejayaan macam ni. Okey. SKBTP. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Saya Guru Besar SK Bandar Tasik Puteri mengucapkan tahniah kepada pasukan tim Mentadisa SK Bandar Tasik Puteri bagi tahun 2025 kerana telah menjadi johan dalam kejohanan Mentadisa peringkat daerah. Terima kasih. SKBTP. 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 Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua peserta, pemenang, guru pengiring serta semua pihak yang terlibat. Semoga kejohanan ini menjadi pemangkin kepada gaya hidup sihat dan semangat kesukanan yang berterusan dalam kalangan murid-murid daerah Gombak. Hingga berjumpa di lain siaran TVPSS SK Bandar Tasik Puteri, saluran informasi anda. Bye!